Siapa tahu ini adalah kolam pancing pancur. Tapi bukan aku nak cerita pasal kolam, aku nak cerita pasal kedai yang ada dekat atas ni. Aku ni jarang tahu nak cerita pasal ragam-ragam peniaga ni semua. Tapi untuk kedai ni, pekerja dia dengan tokey dia sama je. Aku ni teman kawan aku mancing dekat kolam pancing pancur tu tau. Korang mesti tahu ni lah kolam ni. Tengah-tengah lepak dekat tepi kolam tu, tiba-tiba ada seorang mamat ni datang. Dia tanya kat aku. Dia kata, "Bang, abang nak order apa-apa tak? Order makan ke, minum ke?" Aku cakap, "Abang daripada mana?" Dia kata dia kerja dekat kedai atas tu. Bila aku toleh, aku nampaklah kedai tu. Itu aku tak kisahlah. Tapi mamat tu cakap dengan aku, "Abang order je apa-apa, saya boleh tolong orderkan." Aku macam tak sampai hati lah. Kejap dia nak kena naik, dia kena hantar apa semua kan. Tak apa, aku sendiri pergi naik. Betul ke boleh order apa-apa? Dia kata boleh, tak ada hal. Aku pun pergilah dengan kawan aku pergi lepak kat kedai dia. Kedai dia tu memang aku tak nafikan lah. Memang best lah tempat kau lepak, healing sambil kau layan orang mancing semua kan. Dia ada jual nasi lemak, Maggi goreng, kuih tiaw goreng. Lepas tu kawan aku order lah nasi lemak rendang daging dengan nasi lemak paru. Lepas tu kuih tiaw goreng satu. Satu benda yang aku boleh puji pasal kedai ni, nasi lemak ada tu sedap lah. Lepas tu dia ada macam-macam lauk. Ada ayam goreng panas-panas, dia ada sambal kerang, tak silap aku ke sambal sotong. Macam tu lah, korang pergilah sendiri tengok. Dah makan semua, aku rasa macam lapar lagi. Aku pun panggil lah mamat tu. Lepas tu aku order lah dekat dia. Tiba-tiba dia melenting. Aku cakap, budak ni macam biadab je. Kenapa nak kena melenting pula kan? Kau pergi panggil tokeng kau. Aku cakap, "Bang, abang tolong ajar sikit abang punya pekerja ni." Tadi dia cakap dengan saya, order je apa-apa, dia boleh tolong orderkan. Oh, mentah-mentah semua dah makan. Kau dah ada untung kau kat situ, tiba-tiba tak boleh. Kau order asam pedas telur ikan mayung pasar Borong Melaka, bukan jauh sangat. Pancur tu dengan Melaka, aku boleh tunggu. Kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh, kejap tak boleh. Anak tu.